Sebenarnya hari ini bukan 642, hari ini emas turun rendah, serendah 633. Inilah masa yang ditunggukan oleh ramai orang. Semua orang ramai tanya saya, doktor, bila harga emas nak murah? Bila harga emas nak murah? Sebenarnya emas tak pernah murah. Kebetulan emas turun, maka kita yang ada duit lebihan ni cepat-cepat grab untuk dapat gram emas yang lebih dengan harga yang diskaun. Emas harga tertinggi pada tahun 2026 ini adalah RM764 per gram tau. Itu pada bulan Februari yang lalu. Kalut semua orang. Malah hari ini dah turun lebih RM100. Kena kalut dah, ambil peluang. Bagi yang nak mula, menunggu harga rendah, inilah masanya untuk mula. Jangan nak tunggu harga yang tak masuk di akal. Nak tunggu harga 500, tunggu harga 270. Harga zaman 2020 dah tak dapat, tuan-puan. Biarlah berlaku apa pun pergolakan, harga tidak akan turun seminimum itu. Kiranya terjadi pun, ia hanya sementara sahaja. Sekejap je. Lepas tu dia terus naik balik. Kerana apa terjadi? Kerana pelabur di luar negara itu menjual rizab emas yang sangat banyak, terus bertantan menyebabkan harga emas turun. Itulah permainan demand with supply. Contohlah kan, dulu ada sekejap dekat negara kita keputusan bekalan gula. Akibat gula punya stok berkurangan, dan dia pula peniaga-peniaga sorokkan gula. Ketika itu ramai orang tercari-cari stok gula. Pergi kedai ini tak ada, pergi kedai itu gula tak ada. Nak dapat satu kampit pun, kampit gula itu menjadi sangat mahal. Jadi saya pernah ketika itu mak saya suruh pergi 3-4 kedai semata-mata nak beli gula. Jadi itu terjadi. Demand banyak, orang nak gula tersebut, tapi stoknya tak banyak, maka harganya akan menjadi mahal. Orang sanggup bayar berapa pun untuk dapatkan aset tersebut. Itu terjadi kepada emas. Ke mana ramai orang pilihkan aset ke dalam bentuk emas, maka harga emas menjadi semakin mahal. Waktu bila terjadinya? Waktu peperangan. Ketika berlaku peperangan dan ketidaksetujuan ekonomi, rakyat-rakyat negara cuba melindungi aset mereka, menjadikan mereka memilih aset emas sebagai safe haven. Okay, jadi harga dia naiklah sekejap tinggi. Bila keadaan dah tenang-tenang, dah stabil-stabil, apa yang terjadi? Mereka perlukan duit dan perlukan barang harian. Mereka jual lah emas tadi dan dapatkan keperluan harian tadi. So, nampak tak? Jadi sebenarnya, ketika harga rendah, kita pun pergi borong. Beli lagi banyak, dengan harga murah kita akan dapat gram yang bertambah lebih sedikit berbanding dengan harga biasa. Kalau tuan-puan belum ada simpanan emas, tak perlu tengok harga. Dapatkan 1 gram pertama sebagai benchmark, sebagai kayu ukur. Barulah kita tahu kita ni harga tinggi ke rendah.